Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Auni Arisa daripada kelas 6 Bestari. Saya seorang yang suka menjaga kebersihan, menyayangi alam sekitar dan gemar menghasilkan kraft tangan daripada bahan terpakai. Saya ingin menjadi ikon lestari kerana saya mahu menjadi contoh kepada rakan-rakan supaya bersama-sama menjaga kebersihan sekolah dan mengamalkan kita semula serta upcycle. Upcycle ialah menghasilkan produk baru yang lebih cantik dan lebih berguna daripada bahan yang sudah tidak digunakan. Saya menghasilkan apron daripada shopping bag terpakai. Apron ini saya boleh menggunakan semasa subjek PSB. Dengan menghasilkan apron dari shopping bag ini, ia mengurangkan sisa plastik. Saya akan menegur mereka dengan sopan, mengajak mereka membuang sampah ke dalam tong sampah yang betul dan menjadi contoh dengan sentiasa menjaga kebersihan. Saya akan mengadakan kempen mengumpul bahan terpakai, mengajak rakan-rakan menghasilkan produk upcycle dan menggalakkan semua warga sekolah menjaga kebersihan.